Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera. Okey, persiaran kita lagi di Faizal Channel 77. Hari petang, kawan, seperti biasa kita nubing dekat JT Wadul, Kampung Tani Lonsat. Aku nak cari spesies ikan apa yang ada lagi dekat JT Wadul. Harap-harap ada yang lebih baik lah. Nanti kita cuba lagi. Terima kasih semua yang dah like, komen, subscribe dan follow. Terima kasih banyak. Nanti kita jumpa kat JT Wadul. Assalamualaikum. Okey geng, dah sampai JT Wadul. Ini trip solo. Air surut tak habis lah. Baru set up dulu. Kalau nak teroka JT Wadul ni, Kampung Tanjung Lansat ni, nak tengok spesies apa yang ada dekat JT dengan pantai lah, Kampung Tanjung Lansat. Tak tahu apa yang biasa ada lah. Kita cubalah kan, tengok apa yang ada hasil malam ni. Stay tune, nanti kawan saya start tu. Air surut tu kat ujung je. Tapi sini pantai, kalau ada pasang, laju dia naik cepat penuh. Kalau sungai agak lambat kalau dia nak naik. Siang rasa air besar ni. Beranak ada main tepi lah. Bukan selesa JT Wadul ni. Air turun ni. Kan apa dia? Wah, sini pada geba. Atas sikit lah. Pohon ni. Geba ni main siakap duduk. Bawah platform tak naik rasa. Wah, nampak sini sudahlah. Air surut, tapi dia tak surut habis. Setup untuk main dekat JT. Standard lah, kawan pakai Aeroly Sepia 2000 dengan 6000. Ini PE 06 2.5. Satu lagi tu PE 13 Seahawk Kingdom. Numpang kita pakai bumbu sarung. Ini trip santai-santai dekat JT ni. Air dah mula pasang ni. Cerita bunga pasang lah. Saya try tengok apa yang ada. Dua je saya tak kawan guna. Ada bawa udang kopik sikit tu. Tengok air dah tinggi sikit, boleh guna udang kopik lah. Ini berlin pun ada juga ni. Aku tak kena gaya ni. Pakai perempuan sarung pun dah sebat.
Okay, set up dulu. Bawa sarung. Ikan belanak banyak eh. Air dah pasang lah. Rumput dah naik. Okey, jom. Lancor. Lancor. Untuk joran yang pertama. 061.5 Aerolis Sepia 2000. Pambak korang pakai kecil je, 15 pound ni. Kalau dia dah ambil, kita try. Air bunga pasang ni. Bunga pasang betul. Okay, ni mesin 6000. Korang guna udang kopi Road PE 13 Siok Kingdom. Siakap makan nasi siakap. Udang kopi ni. Apa? Ada angin tak ada ribut. Tahu dah dekat. Usat. Okey, tak kumpau eh. Ngeri betul dia punya sengat dia. Dia dah masuk. Ini kalau kena sengat dia, tak jauh kan. Aku pernah kena, dia punya pedih dia. Tak boleh nak cakap lah kan. Berlin tak? Aku shot berlin ni. Oh, pas. Tetam. Betul lah, senyap bila makan. Musat juga ni saku ni. Ui. Wah, ni spesies apa ray lah yang dapat dekat Jati Wadul. Tapi rasanya kawan tak ambil lah. Sedia apa, saiz tak ada lah, saiz kecil. Ni dia punya ni. Dia tahan sakit ni kalau kena. Air lembut Spesies unlock. Apa ni, tebal pipi. Kon dalam. Payah betul aku sengat dia ni. Dia punya duri ni tajam betul kalau kena. Kon dalam 3 jari. 3 jari ada. Okey, Jati Wadul yang pernah landed bunga tebal pipi. Pipi kecil. 3 jari. Okey, kita release. Cik yang saiz besar. Panggil mak, mak datang. Ni besar. Besar. Ni saiz cantik ni. Lokang. Dia dah masuk lah. Wakang. Betul lah nak terkebang juga kan.
Baru sebut-sebut datang juga dia. Plus geng Mayong Tiger. Okey, kita cari lagi. Sampai ujung lah. Kita labur paling ujung kali. Tengok apa barang ada. Ke ujung. Aduh, gila pula. Bila masa kena. Oh, ada lah. Gerut. Tak kumpau lah. Ada gerut-gerut. Tapi itulah halus. Waduh cakap dah ujung ni kau pergi cari ikan. Lepas lah anak. Hari hari ya. Pari kecil. Pari tukar. Oh, makan telan. Oh, pari tukar. Anak. Oh, ikan. Oh, kenduri ya. Waduh cakap ulu terik. Tui ya. Aduh. Tak kumpau. Aduh, iya rasa. Oh, aduh lagi. Yo, tu waduh cakap ulu terik duduk depan ni. Kita dia baru confirm tak kumpau ni JT Wadul. Kenapa? Usat. Duri. Wah, banyak duri lah dah depan ni. Waduh cakap. Depan ni kau duduk ulu terik. Ulu terik betul tu. Ya Allah, dia dah makan senyap ni. Puasan. Dulu. Usat. Makan masih senyap. Ya geng, umpan last call. Umpan pun habis. Sampai ke depan JT betul aku duduk. Cuaca elok. Cuaca teduh kan. Angin duduk kat sini. Macam naik kuda duduk depan ni. Dengan teduh ni boleh datang lah. Boleh sampai ke depan. Cuaca elok, cantik. Air lenang betul lah. Air betul-betul lenang. Apa boleh buat. Siang air besar betul. Air dia siang malam dia tak berapa laju lah, slow lembut dia. Umpan pun dah habis clear. 2 bungkus clear. Okey geng, tamat misi kawan JT Wadul trip solo. Kawan mas solo lah.
Kali ni banyak jugalah hasil. Ikan duri ada 4 ekor tak silap. Usat ada 2 ekor. Lepas tu pari, anak pari tu ke seekor. Gerut ada. Tabah pipi pun ada. Spesies ray yang kawan baru dapat lah, tabah pipi. Mana JT Wadul dengan belukang seekor. Belukang tu tak besar lah pula kan. Ada dalam 300 gram ada tu. Tu semua kawan rilis lah apa semua kan. Tapi JT Wadul ni boleh mancing lah. Kalau nak datang pakai perambut 15-20 pound, mata saiz 3, umpan 80 sarung. Pulang lah. Nak buat gantung ke, nak buat tee ke, nak buat apa, janji tu lah dia punya perambut. Tapi nak kena pergi air besar lah. Kalau air kecil nanti susah sikit lah kan. Ikan tak sampai ke tepi kan. Ikan main tengah kan. Kalau air besar ikan sampai ke atas. JT pun panjang. Ni kawan sampai ke ujung betul. Tapi gasat lah tu lah duri apa semua. Semua kawan lapar semua anak-anak kan. Ok, terima kasih semua yang dah like, komen, subscribe dan follow. Terima kasih. Kita jumpa akan datang. Assalamualaikum.